akan terjadi kalau sebuah negara tiba-tiba jatuh bankrupt. Itulah yang berlaku kepada Greece pada tahun 2010. Negara Eropah yang dulu terkenal dengan sejarah tamadun agung tiba-tiba lumpuh akibat krisis hutang yang terlalu besar. Semuanya bermula apabila kerajaan Greece berbelanja berlebihi kemampuan selama bertahun-tahun. Defisit bajet mereka meningkat, hutang negara menimbun dan apabila pasaran mula hilang kepercayaan, pelabur berhenti membeli bond kerajaan. Greece hilang punca dana untuk terus beroperasi. Mereka cuba diselamatkan oleh Kesatuan Eropah dan IMF tetapi dengan syarat yang ketat. Gaji penjawat awam dipotong, cukai dinaikkan dan pencen dikurangkan. Kesannya, kadar pengangguran melonjak. Ramai anak muda hilang kerja dan rakyat mula turun ke jalan berdemonstrasi. Bayangkan, simpanan dalam bank tiba-tiba dibukukan dan wang tidak boleh dikeluarkan sesuka hati. Ekonomi negara pula jatuh lebih 25% dengan perniagaan kecil gulung tikar dan nilai harta rakyat menyusut mendadak. Krisis Greece menjadi pengajaran besar kepada dunia. Apabila sistem kewangan runtuh, yang tinggal hanyalah aset sebenar. Dalam keadaan itu, siapa yang pegang emas fizikal, dialah yang masih ada nilai sebenar dalam tangan. Emas tidak bergantung kepada bank, tidak boleh dicetak sesuka hati dan nilainya diiktiraf seluruh dunia. Kisah Greece membuktikan satu perkara penting. Apa yang disimpan dalam sistem bukan dalam kawalan anda. Tetapi emas fizikal dalam tangan kekal berharga walaupun ekonomi dunia jatuh sekalipun. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin membekukan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.